Kita tengok yang tingkatan 2 hari ni, topik yang ke-8, unit 8 tingkatan 2 iaitu pemimpin. Disebabkan tadi yang untuk yang tingkatan 1 kita belajar pemimpin keluarga je. Bagi tingkatan 2 kita akan tengok pemimpin sekolah. Kalau kita tengok kat sini, kenali pemimpin-pemimpin di sekolah anda. Ni semua ni adalah pemimpin yang ada di sekolah kita. Kita tengok seterusnya. Pemimpin sekolah, mengenal pemimpin sekolah ialah mereka yang bertanggungjawab memastikan sekolah ditadbir dan diurus dengan baik. Mereka terdiri daripada kalangan guru dan murid sekolah. Itu adalah pemimpin sekolah. Maksudnya bukan pemimpin sekolah ni bukan cikgu je Pemimpin sekolah tu adalah murid juga. So dia ada guru dan juga murid. Yang ini carta organisasi bagi pemimpin sekolah diketuai oleh yang paling besar dekat sekolah kita iaitu pengetua. Kalau kita pengetua kita Encik Abdul Samad bin Osman. Kemudian dibantu oleh 4 guru penyolong kanan yang lain. Ada berapa orang? Ada 4 guru penyolong kanan. Pertama, penyolong kanan pentadbiran. Kedua, hal ehwal murid. Kalau pentadbiran kita Puan Fauziah. Hal ehwal murid Puan Ruzila. Penyolong kanan core curriculum Encik Sepian. Penyolong kanan pendidikan khas Encik Syukri. So ada 4 orang guru penyolong kanan yang membantu pengetua. Ini adalah pemimpin sekolah. Pemimpin murid, dekat sekolah juga kita ada pemimpin murid di mana pemimpin murid ini akan diketuai dan dibimbing oleh seorang guru atau mungkin ramailah guru. Di mana guru ni dia akan membimbing pemimpin murid yang lain, iaitu ada 4 pemimpin dekat sekolah, pemimpin murid iaitu pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, pembimbing rakan sebaya dan juga ketua kelas. So ketua kelas ini dikatakan sebagai pemimpin murid juga. Kita ada 4 ni kita ada kat sekolah. Seterusnya, gelaran jawatan kepimpinan sekolah. Ini dia keseluruhan yang tadilah. Dia just letakkan dalam bentuk gambar macam ni. Pengetua ada GPK. GPK tu dia adalah singkatan untuk guru penyolong kanan. Dia ada bahagian pentadbiran, hal ehwal murid, core curriculum dan juga cikgu pendidikan khas. Dan guru biasa ini akan membimbing 4 orang, 4 pemimpin murid yang terdiri daripada pembimbing rakan sebaya, ketua kelas ni pun ramai kan, pengawas pusat sumber dan pengawas sekolah. Dia tak ada kat sini ketua. Itu ketua bahagian pula. Dia bukan ketua pengawas, ketua pengawas pusat sumber, tak ada. Dia semua pengawas pusat sumber, semua pengawas sekolah ini adalah pemimpin murid. Next. Latihan. Padankan pemimpin dengan tempat mereka bertugas. Bagi ketua kelas, of course lah mesti berada di kelas. Dia jaga disiplin di dalam kelas. Pengawas pusat sumber akan berada di pusat sumber. Dan pengetua akan berada di pejabat. Siapa yang tak mute mikrofon tu boleh mute. Make sure mute mikrofon. Lengkapkan carta organisasi pemimpin sekolah di bawah. Pengetua dia ada 4 tadi, guru penyolong kanan tadi. Yang ni kita dah belajar. Cikgu teruskan kepada peranan pemimpin sekolah. Ini kena tahu sebab kejap lagi dalam Kahoot tu akan ada. Pengetua ni dia berfungsi untuk, ini tugas dia, bekerjasama dengan guru untuk mentadbir sekolah. Bekerjasama dengan semua gurulah untuk mentadbir sekolah. GPK ataupun guru penyolong kanan dia akan membantu pengetua untuk mentadbir sekolah. Ini dia punya tugas, bantu pengetua. Bagi guru biasa macam cikgu,
berfungsi untuk mendidik, bertugas untuk mendidik dan membimbing murid di sekolah. Dan guru ni juga dia akan membimbing pemimpin murid, iaitu contoh pengawas sekolah fungsinya adalah membantu guru dalam pengurusan disiplin murid. Okay. Menjaga disiplin murid di kawasan sekolah. Okay, kita tahu dalam kita punya organisasi kita pun, dekan khas pun akan ada pengawas sekolah, 2 orang ke pengawas sekolah. Okay, jadi mesti menjalankan tugas di mana perlu menguruskan disiplin murid kita. Okay. Kemudian kita ada pengawas pusat sumber. Okay, yang ini cikgu akan lantik pengawas pusat sumber tahun depan, insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa, tahun depan cikgu lantik dalam seorang ke 2 orang ke untuk bantu cikgu nak di pusat sumber. Jadi fungsinya adalah tugas dia membantu guru menguruskan pusat sumber sekolah dan menjaga disiplin murid yang berada di dalam pusat sumber. Maksudnya kalau ada murid yang bising tu, dia mesti kena tegur murid tu. Okay, tegur supaya jangan buat bising. Kita tahu kat dalam pusat sumber tak boleh buat bising. Okey, ketua kelas membantu guru mengawal disiplin murid di dalam kelas. Okey, kemudian melaporkan kepada guru jika terjadi sesuatu di dalam kelas. Ini kena, ketua kelas kena mainkan peranan ni dalam kelas. Okey, kadang-kadang tu kelas bising, dia pun ikut sama bising. Patutnya dia kena jaga disiplin, dia kena kawal murid-murid di dalam kelas tu. Okey. Okey, seterusnya, ini latihan. Dia kata bulatkan jawapan yang betul berpandukan gambar di atas. Siapakah yang bertanggungjawab untuk melaporkan situasi yang berlaku kepada guru? Nampak ni situasi ni. Apa masalah orang ni sebenarnya ni? Kalau kita nampak kat sini 2 orang murid perempuan ni tengah membaca buku. Ini adalah pengawas pusat sumber. Okey. Dan 2 orang ni walaupun buku dekat tangan, dia duduk bercakap. Maksudnya dia dah buat bising dalam pusat sumber. Jadi sepatutnya melaporkan situasi ni kepada mana? Ketua kelas ke? Mestilah kepada pengawas pusat sumber sebab kejadian berlaku di dalam pusat sumber. Okay, apakah yang perlu dilakukan oleh pengawas pusat sumber ni? Adakah dia kena turut berbual bersama-sama mereka ataupun membiarkan sahaja situasi tersebut? Atau meminta murid tersebut tidak berbuat bising untuk menghormati murid-murid di perpustakaan. Ini sepatutnya. Dia kena tegur supaya tidak berbuat bising. Okay, hormat pada orang yang tengah membaca buku. Okay. Okay, untuk B, penyelesaian masalah. Jika anda seorang pengawas pusat sumber, apakah yang akan anda lakukan sekiranya ada murid yang menyelerakkan buku di atas meja? Jadi ini kena fikirkan, soalan kemahiran berfikir arah tinggi. Kalau buku berselerak atas meja, okay, kita ni pengawas pusat sumber, apa yang patut kita lakukan? Okay. Dan kalau ada murid dekat situ, sepatutnya kita mengarahkan murid tu untuk mengemaskan buku-buku di atas meja. Okay, letak semula di rak yang betul lah, okay, mengikut kategori buku yang betul. Ataupun kalau tiba-tiba murid tu sebenarnya dah tak ada, dia dah selerakkan buku, dia biarkan buku atas meja, itu menjadi tanggungjawab pengawas pusat sumber untuk meletakkan semula, menyusun semula di rak yang disediakan. Okay. Okay. Ini biar data pemimpin. Kita pun ada pemimpin murid kita, pengawas sekolah, dia ambil seorang pengawas sekolah. Kita pengawas sekolah kita apa? Yan Hao dengan pengawas pendidikan khas. Yan Hao dengan Akilah kan. Okey, nama dia ni Ashraf bin Ahmad. Jawatan dia adalah pengawas sekolah, tarikh lahir. Okey, minat dia membaca novel fiction. Dia ada moto dia. Maksudnya dia jelas dia punya hala tuju. Jujur dalam setiap perkara. Dia mesti jujur, betul. Pemimpin dia kena jujur. Okey, dalam setiap perkara. Jujur ni maksudnya dia mestilah amanah dan dia bertanggungjawab menjalankan tugas. Ini sikap bagi Ashraf ni. Bagus Ashraf ni. Okey, tugas yang dilaksanakan adalah membantu guru untuk menguruskan dan mengawasi disiplin murid di sekolah. Itu adalah tugas pengawas sekolah. Okay, kita tengok situasi kat sini. Dia cakap, cikgu ni cakap, bagaimanakah sikap Ashraf sebagai pengawas sekolah? Kawan ni, student ni bagi tahu dia seorang yang amanah apabila menjalankan
tugas. Dia juga sangat tegas terhadap murid yang melanggar disiplin. Okey, ini maksudnya memang Ashraf dia mempunyai ciri-ciri seorang pemimpin murid yang baik, iaitu pengawas sekolah. Okey, temu bual pemimpin ni tak payahlah, ini adalah tugasan. Okey, kita perlu temu bual salah seorang pemimpin dari kelas kita dan isikan butiran dalam borang yang disediakan. Ini kita tak berada di kelas. Okey, jadi kita tak perlu buatlah yang ini. Okey, dan ini adalah imbas maklumat keseluruhan. Okey, sama je macam tadi. Untuk yang ini cikgu tak sempat sediakan video dan bila video dah siap nanti kita akan kongsi sama-sama lah. Okey, ada lagi situasi. Lakonkan situasi di bawah bersama rakan anda di hadapan kelas. Okey, ni pun kita tak dapat nak buat tapi kita boleh bayangkan Okey, dua orang murid cuba memotong barisan untuk membeli makanan di kantin. Azman dan Ahsin tidak mempedulikan murid-murid lain yang sedang beratur. Mereka cuba membeli makanan di kaunter. Fikri, seorang pengawas yang sedang bertugas ketika itu, ternampak keadaan tersebut. Ini Fikri ni. Okey, dia pengawas yang bertugas di kantin. So Fikri cakap, maafkan saya, kamu sepatutnya beratur mengikut barisan. Sementara Azman dan Ahsin berasa malu selepas menyedari kesalahan mereka. Nasib dia berasa malu, dia setengah orang, dia marah pula kena tegur. Okay. So Azman dia cakap, baiklah kami akan beratur seperti murid-murid lain. Okay, bagus juga Azman ni. Ahsin pun cakap, maafkan kami Fikri. Okay, bagus, dia minta maaf. Okay, dia tak bergaduh tapi dia minta maaf. Okay, dia tak adalah dia biadab, dia hormat juga pengawas selaku pemimpin murid. Okay. Okay, aplikasi pengetahuan ni kita tengoklah keseluruhan nilai murni yang kita belajar. Kita mesti menghormati pemimpin, memberi kerjasama kepada pemimpin, taat dan patuh kepada pemimpin. Dan untuk menjadi pemimpin yang baik, siapa yang nak jadi pengawas, yang nak jadi pengawas pusat sumber tahun depan, mestilah berusaha menyiapkan tugas yang diarahkan. Cikgu suruh buat video, buatlah video, cikgu bagi latihan, homework, siapkan. Mematuhi arahan semasa menjalankan tugas. Bila dia buat kerja apa yang cikgu suruh tu, maksudnya dia mematuhi arahan lah. Menjalankan tugas tanpa mengharapkan balasannya. Ini ada yang apa-apa cikgu minta tolong, cikgu kena belanja, cikgu nak ni nak tu kan. Tahu kan siapa dia kan. Cikgu tak nak tersebut kat sini. Okey. Ni, tolong jaga kelas sebentar kerana saya ada kecemasan. Baik cikgu, saya akan mengawasi murid dengan di kelas dengan baik. Bagus ketua kelas ni. Okey, dia dengar arahan. Okey, habis untuk topik 8. Okey.